Aku nak cakap sikit. Kau nak cakap apa? Kau kan tak suka Makona. Kenapa kau keluar dengan dia? Sebab boleh. Betul lah. Sebab ni. Buat tu kau dengan dia. Ada pula macam tu. Kau diam. Dah jom lah. Pergi beli jajan. Jom pergi beli jajan je. Cepatlah. Nak ambil jajan. Lepas tu pergi kira. Cepat sikit balik. Aku nak balik cepat lah. Jom lah ambil je lah. Ambil je lah. Kau malu ambil. Kira. Cik. Ya? Awak punya ni semua sekali RM5. RM5. Nah. Terima kasih Makona. Belum ada lagi orang nak belanja aku. Tak apalah. Aku bukan selalu belanja kau. Kau nak rapat-rapat sangat dengan Makona? Aku cakap terima kasih je. Yang kau nak marah kenapa? Makona, kau yang percaya sangat dia ni. Tata dia baik dengan kau sebab nak suruh kau belanja dia. Makona, kau jangan percaya dia. Dia bukan suka kau pun. Selama ni dia kutuk belakang kau. Tak Makona. Let lah. Makona, kalau kau tak percaya, dia ada grup WhatsApp kutuk-kutuk kau. Nanti aku tunjukkan. Makona, let lah. Kita kena kawan lama. Okey, tak apa. Dah. Aku punya Makona. Kau punya? Cik. Lagi RM15 nanti esok saya sekolah saya ambil barang. Okey. 15 esok 15 esok. Dah jom. Makona. Tak guna kau Maliki. Lek. Akak dah biasa jumpa orang perangai macam adik ni. Sabar.